Nak mula dah Jom. Sulung. Daripada pukul 7 kita start dah pukul 8.20. Pukul 20. 8.20. 8.3. 8.23. Okay. So sama-sama kita saksikan kejap lagi macam mana jadinya Mehdi Night, Syamer dan Yana. Okay. Kita tunggu apa nama? Entrance. Tunggu queue. Relax. Alright. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak minta untuk semua tetamu-tetamu bersedia kerana sebentar sahaja lagi kita akan menyaksikan kemasukan Raja Sehari kita untuk malam Mehdi Night. Jadi sekali lagi kita nak minta untuk para tetamu semua untuk standby ataupun bersedia di tempat masing-masing kerana sebentar sahaja lagi kita akan menyaksikan kemasukan ataupun entrance untuk malam Mehdi Night kita. Sit back, relax and enjoy the show. Okay, ready? मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी जाना ढूंढा तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आज Okay, sekarang ni diorang ada sesi bergambar kat atas tu. Kita tengok depan tu. Semua tengah sesi bergambar. Jadi lepas ni kita tunggulah apa benda acara seterusnya. Rasanya pengantin pergi makan. Lepas tu boleh start dengan persembahan lah. Persembahan tarian diorang tu. Okay, sebelum ni mari sini Okay, ada pembetulan ralat. Bukan Syamer dan Yana, Syamer dan Syadina. Pembetulan Okay. Let's go. Itu nama sebenar. Itu nama sebenar. Yang tadi tu nama adik dia. Yana tu. So ada nama lebih kurang. Muka pun lebih kurang. Muka lebih kurang kan. So tu dia pembetulan kan. Teruskan, let's go. Syamer dengan Syadina. Alright. Din maju lah kita lepas ni. Din kari kepala ikan. Habis. Kita nak cari telur sotong. Aduh, kamu Kalau tak dapat telur sotong, kita dah cari telur kambing. telur kambing. Aduh. Dah pilih lah. 9.22 dah jauh. Tadi nasi royal dah. Pinggan tak muat. Dur punya. Ini malam mesti mau cari lagi. Malam macam sekadau dia. Itulah daripada dengan makanan tak pernah berpisah. Kami review makanan sekali. Kita naikkan industri IKS. Tiba. Kalau dah mamak nasi kandar mana IKS. Ada dia orang franchise lagi spot ni. Kita tunggu acara seterusnya. Antara pengantin tengah makan tu. Alright. A few moments later. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jam sudah menunjukkan pukul 9.24 malam. Baik,
Jadi kita sudah menunggu untuk pasangan raja sehari kita menjamu selera terlebih dahulu. InsyaAllah sekitar 15 minit sekejap lagi kita akan sama-sama menyaksikan persembahan istimewa yang akan dipersembahkan oleh keluarga pengantin kita pada malam ini. Dan pada dua pun ada special orang kata appeal dia kata daripada pasangan raja sehari kita. Sama kita nantikan sebentar lagi. Jadi saya lagi kita untuk sama-sama kita bersedia sekitar 15 minit lebih kurang macam tu. InsyaAllah kita akan nantikan persembahan yang super gempap. Very nice. Okey, satu lagi peringatan mesra. Minta tolong kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, minta tolong untuk tengok anak-anak supaya jangan datang ke depan. Bukan apa, takut janji diorang tengah main ni apa pun kena. So awasilah, awasi anak-anak. Okey, kalau boleh jangan datang ke depan stage sebab jadi kita akan menyaksikan aksi yang berbahaya. Kita akan menyaksikan persembahan yang sangat special sekali. Baik, ibu saya nama-nama kita. Sekali lagi kita akan bermula. Ladies and gentlemen, are you ready? Let's start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In your area. We all commit to love that makes you cry. दिल से दिल लियो वो धड़कन से हो लंदन ढूंढूं मेरे धड़कन की धुन just bring our
करे तू जा जो जा जा के दिल करे तू जा जो जा जा के दिल करे तू जा जो जा जा My heart says choo cha choo cha cha. My heart says choo cha choo cha cha. मैं रेत सी बूंद का सरिया तुम पाके तुझे भीग जाऊंगी मैं रेत सी बूंद का सरिया तुम पाके तुझे भीग जाऊंगी तर जाऊं तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी इश्क ये हो तेरे हुस्न का जादू मरहबा हो तेरे इश्क का जादू मरहबा हो तेरे हुस्न का जादू मरहबा हो तेरे इश्क का जादू मरहबा सताओ की रानी कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी दुपट्टा तेरा नारंगदा हाय नी मेरा दिल मंगदा जान मेरी जान हाय तेरे सदके हाँ तेरे सदके जाना नहीं हो जाना कभी मैनू छड़ के कभी मैनू छड़ के सारी खुशी दुनिया की तुझ पे लुटाऊं Dua. Ada lagi. Alhamdulillah. Ini kita makan sini. Belum. Kita tengok apa rezeki kita malam ni. Oh ya, ada lagi. Ada lagi. Makan. Makan last minute tu, 2 ketul ya. Cok, 2 ketul je. Ya, betul. 2 ketul. Betul. Oi, kacau ya. Ya, aduh, ni tak 2 betul jangan ni. Ni bukan 2 ketul. Aduh. Zuru. Ambil lah. The next day.
lagi pula. Jadi orang kata boleh sekat ya. Aku buat ni apa? Ni kami pelari habis semua. Biarlah, ada. Itu nak dengar tu. Ni kalau hampa pergi makan rumah tadi, kami jaga cikgu Tami. Menari pergi lagak. Okey, hari majlis kita dah pun hidupkan apa semua kita punya agreement lah. Kampus 11:18 minit pagi, katanya pukul 11 mula tapi masih tak ada orang lagi. Yang ada hanya tuan rumah. Kemudian kita masih lagi menunggu catering lah buat masa ni. Untuk tentatif dia, kita jangka dalam 12.30 macam tu pengantin sampai. Untuk macam biasalah, ada acara tokit, gambar dan sebagainya. Alright, hopefully semua berjalan lancar hari ni. Kita enjoy untuk bersempena dengan majlis perkahwinan Syamir dan juga Shadina. Alright, enjoy. Orang lain beratur ke? Member dah ambil air. Orang lain beratur ke? Dia dah ambil air lah. Dah saya orang pertama. Betul-betul menunggu. Kita buat kerja biar tenaga. Okey, jom. Okay. First. Orang first dapat makan. Ya, menu kita daging dengan ayam. Ayam apa? Ayam merah. Bukan ayam apa dia sebut ni? Ayam merah. Ini ayam merah. Ayam merah. Semalam ayam cabai apa? Tandoori. Tak, tapi kalau bagi kita wanggil lah. Panggil lah, panggil. Mantap. Okay, so sekarang pun dah pukul berapa dah rumah? Sekarang pun dah pukul 12.38. Kalau ikutkan tentatif kita ini pengantin kita sampai pukul 12.30. Jadi macam biasalah, benda tu kadang-kadang ada drag sikit, tak ada hal lah. So sama-sama kita nantikan kemasukan pengantin. Semalam dah penat berambu-ramba. So hari ni mungkin kita akan soft sikit. Orang kata soleh sikit hari ni. Jadi sekejap lagi kita sama-sama saksikan kemasukan Syamir dan Shadina. Gitu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita persilakan dua mempelai kita yang segak kaya ke dalam dewan yang sangat dirahmati insya-Allah. Terima kasih yang mana menghadiri, yang sedang makan sila beliau bersila. Kita minta pengantin kita. Alright. Ya. Ini adalah pasangan terakhir yang segak hati kaya, yang cantik hati menawan, pasangan Haji Sehari Muhammad Syamir bin Abdul Rashid dan Nur Shadina binti Abdul Majid. Dengan nama bismillah, melangkahlah ke majlis mahligai kasih wahai raja dan permaisuri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Nampak di atas. Okay, family house. Family house.
Okey, pengantin kita tengah makan tu dekat meja beradab. Jadi kita tunggu dulu lah untuk diorang jamu selera. Lepas tu kita boleh teruskan dengan sesi yang seterusnya. Woi, nampak Abang Cho dah ke alam yang lain, alam maya. Oi. Mantap Abang Cho. Richard untuk closing. Dance floor. Dance floor. Mantap. क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों तूने इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब चार चुफेरे मेरे, चार चुफेरे मेरे निधल में तेरे, तेरे निधल में तेरे, तेरे। Alhamdulillah korang, it's a wrap untuk majlis Mehdi dengan reception Syamer dan Shadina.
Jadi untuk apa-apa update Big Brother, jangan lupa like, follow and support YouTube kita dan media sosial kita yang lain. InsyaAllah kita jumpa di next event. Bye bye.